Macam ni aku suka. Dia tak berapa nak manis sangat. Boleh enjoy makan sampai habis. RM10 je pun. Ni kunafa. Oh, okey. Assalamualaikum. Kunafa kan? Ya bang, kenapa? Alright. Ada lagi? Ada lagi banyak. Baru buka bang. Ya. Yeah. Alright, bolehlah saya nak order. Sini apa yang best? Premium tapi harga yang berbaloi. Kita ada kunafa original ni bang. Oh, original. Oh, jarang-jarang sekali harga RM10. Bolehlah satu lah kunafa original. Okay. Lepas tu ada lagi ke nak recommend? Best seller yang biasa orang ambil, kita ada red velvet, kita ada lumut cheese, kita ada pistachio, kita hazelnut. 4 flavor ni lah. 4 flavor. Banyak pula aku nak kena makan ni. Bolehlah 4 tu. Makan 5 minit boleh bang? Boleh. Alright, terima kasih. Alright, kunafa pun dah dapat. Jom kita try satu-satu. Aku try kunafa original dululah. Tak mandi lagi. Air gula. Taburkan semua. Macam ni aku suka. Dia tak berapa nak manis sangat. Boleh enjoy makan sampai habis. RM10 je pun. Tapi jarang-jarang lah jumpa kunafa RM10 dekat Food Fest. Bismillah. So far ni paling best. Wow, kunafa red velvet. Ini yang dah diolah macam cita rasa orang Malaysia lah. Ini harga dia RM30. Aku memang minat red velvet, tapi bagi aku agak manis. Sebab aku tak berapa nak minat manis sangat. Kunafa seterusnya. Oh, dia macam. Ini nama dia kunafa lumut cheese. Nampak lah macam lumut. Weh, not bad tak? Yang atas ni topping Nestum. Dibanjirkan dengan pistachio sauce. Harga dia RM35. Dia sedap-sedap. Tapi kau tak boleh nak habiskan semua ni seorang. Better kalau nak beli, makan 3-4 orang ke. Sebab takkanlah kau nak makan seorang semua. Ni memang kencing manis lah kau. Topping dia tu best. Next. Wow, ini kunafa coklat. Harga dia RM20. Manis juga. Rasa coklat dia tu kuat. Tapi bagi aku agak manis. Siapa-siapa yang tak boleh makan manis, elakkan. Ataupun makan satu suap je macam ni. Cukup. Tapi antara keempat-empat ni aku lagi prefer yang ni lah. Original kunafa. Rasa tak berapa nak manis sangat. Boleh enjoy makan sampai habis. Murah. Semua sedap. Cuma yang ni paling enjoy aku makan. Kalau korang nak pergi event dia dekat sini, dia ada macam-macam kunafa tadi tu. Dan ada macam-macam topping. So pilihlah mana yang kau nak.